Saya beli satu alat keluli tahan karat, dan ia berkarat. Adakah ia palsu? Hai pencinta kejuruteraan, bayangkan situasi berikut. Anda beli satu alat keluli tahan karat, dan ia mula berkarat. Kemudian Anda tertanya-tanya, adakah mereka jual barang palsu kepada Anda? Sebenarnya, keluli tahan karat tidak berkarat, betul? Ini adalah kekecewaan yang biasa, dan jawabannya boleh jadi ya atau bergantung pada keadaan. Hari ini, kita akan membezakan antara mitos dan realiti, serta menerangkan kenapa sesetengah keluli tahan karat boleh berkarat. Bagaimana untuk mengenal pasti bahan yang menyamar sebagai keluli tahan karat 304, tetapi sebenarnya bukan? Dan apa yang perlu dilakukan supaya tidak tertipu? Tapi sebenarnya, apa itu keluli tahan karat dan kenapa ia sepatutnya tidak berkarat? Keluli tahan karat ialah sejenis keluli yang mengandungi cukup kromium, sekurang-kurangnya 10.5% kromium untuk membentuk satu lapisan pasif oksida kromium yang sangat nipis dan melekat kuat. Di permukaan, lapisan ini berfungsi sebagai perisai yang boleh menutup sendiri. Jika tercalar, ia akan membina semula apabila terdapat oksigen dan menghalang karat daripada merebak. Dalam keluli keluarga 300, seperti 304, perlindungan ini diperkukuhkan oleh nikel dalam lingkungan kira-kira 8 hingga 11%. Tapi, tunggu dulu, kalau keluli tahan karat boleh melindungi dirinya sendiri, kenapa kadang-kadang masih muncul karat? Tidak semua pengoksidaan pada keluli tahan karat bermaksud keluli itu buruk atau palsu. Mungkin ada pencemaran permukaan oleh zarah-zarah keluli, contohnya daripada berus keluli, atau habuk logam dari pemotongan. Ia mungkin telah ditentukan dengan salah. Kerana sebenarnya, bukan hanya ada satu jenis keluli tahan karat, tetapi terdapat pelbagai jenis produk. Maksudnya, terdapat pelbagai jenis keluli tahan karat dengan tahap ketahanan kakisan yang berbeza. Dan adalah penting untuk mengetahui cara menentukan keluli yang betul untuk setiap persekitaran SCF yang akan dibincangkan. Sebab itu, spesifikasi yang salah boleh menyebabkan masalah besar. Sekarang, ada satu situasi di mana risiko kakisan meningkat dengan ketara. Apabila bahan yang dijual kepada Anda sebagai 304 sebenarnya adalah keluli siri 200 yang dikenali sebagai 304 palsu. Dan apa itu 304 palsu dan kenapa ia menjadi masalah? Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, keluli dari keluarga 200 atau 2XX telah beredar di Brazil dan diiklankan sebagai siri 300 atau jenis 304. Keluli ini direka untuk mengurangkan kos dengan menggantikan sebahagian nikel dengan mangan. Dan hasilnya ialah bahan yang lebih murah tetapi mempunyai prestasi yang lebih rendah terhadap kakisan dalam banyak keadaan harian. Sementara 304 yang asli mempunyai kira-kira 8 hingga 11% nikel, keluli baharu siri 2XX. Yang dijual sebagai 304 hanya mengandungi sekitar 1% nikel. Dan perbezaan ini sangat penting untuk ketahanan terhadap kakisan. Kenapa pengurangan nikel menyebabkan ketahanan kakisan keluli tahan karat menjadi lebih teruk? Ramai orang fikir nikel adalah seperti satu salutan. Tetapi sebenarnya ia berfungsi di dalam alloy, menstabilkan fasa austenit dan membantu kromium menjalankan tugasnya dengan lebih baik untuk mengekalkan satu lapisan pasif yang utuh. Dan apabila nikel itu berkurangan terlalu banyak dan ia digantikan dengan mangan, bahan itu masih boleh mengekalkan austenit. Tetapi ketahanan terhadap kakisan, terutamanya dalam larutan yang mengandungi klorida, seperti di dapur, aplikasi di kawasan pantai, dan di kawasan pencucian, cenderung untuk menurun. Dalam ujian, secara praktikal, keluli 2XX biasanya menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi terhadap pembentukan lubang kecil, pits, dan kakisan akibat tegasan, dalam persekitaran yang mana 304 dapat bertahan dengan lebih baik. Secara ringkas, kurang nikel biasanya bermaksud lebih banyak risiko kesan kotoran dan lubang kecil, pits, di tempat yang Anda tidak mahu melihat karat. Dan kromium, ia juga berubah dari 304 sebenar kepada 304 palsu, ya, dan itu memberi kesan. 304 biasa mempunyai kira-kira 18% hingga 20% kromium,
manakala kebanyakan 2XX berada dalam julat 13% hingga 16%. Nampak sedikit, tetapi mengurangkan kromium melemahkan keupayaan untuk membentuk dan mengekalkan lapisan pasif, terutamanya pada kemasan berus atau yang telah digosok, atau apabila terdapat sentuhan dengan garam dan peluntur. Oleh kerana perlindungan keluli, tahan karat bergantung secara langsung kepada kromium, pengurangan ini ditambah dengan kandungan nikel yang lebih rendah mencipta keadaan sempurna untuk karat muncul lebih awal. Dan ia tidak berhenti di situ dalam pelbagai komposisi siri 200. Kandungan karbon lebih tinggi daripada grade 304 yang meningkatkan kecenderungan kepada sensitasi, iaitu pembentukan karbida kromium. Dan ini membuka jalan kepada kakisan antara butir. Selain itu, inklusi sulfida yang berkaitan dengan sulfur adalah titik permulaan pilihan untuk pembentukan lobang pits. Tetapi, bagaimana untuk melindungi diri dan tidak tertipu? Pertahanan pertama adalah dengan menggunakan nomenklatur yang jelas. Cari secara jelas IC304 atau S30400 dan piawaian pembekalan seperti ASTM A240 untuk plat dan jalur. Berhati-hati dengan penerangan yang samar seperti siri 300 tanpa menyatakan jenisnya. Dan juga nama dagangan yang tidak jelas apabila penjual mengelak daripada menyebut 304. Berwaspada terhadap penamaan siri 200, 201, 202, dan seumpamanya, termasuk varian pasaran seperti yang dipanggil siri 300, yang merupakan alternatif dengan kandungan nikel rendah. Untuk pembelian yang penting, minta sijil kualiti beserta komposisi dan ia mesti menunjukkan kandungan nikel dalam julat bagi grade 304 selain jumlah kromium yang sepadan. Sebahagian daripada keluli ini dijual dengan nama model seperti yang dipanggil siri 300 yang memberi gambaran seolah-olah ia adalah keluli siri IC304. IC304 mewakili piawaian yang ditetapkan oleh American Iron and Steel Institute untuk keluli tahan karat austenitic kromium nikel. Diiktiraf kerana kekukuhannya dan ketahanan yang sangat baik terhadap kakisan, serta digunakan dengan komposisi kimia yang dikawal dengan ketat. Sebaliknya, apa yang dipanggil siri 300 ialah satu penamaan untuk keluli tahan karat yang dibangunkan sebagai alternatif yang lebih menjimatkan tetapi tidak mengikut piawaian tradisional. Oleh kerana ia tidak dikawal oleh piawaian antarabangsa tertentu seperti yang berlaku pada keluli piawai IC304, boleh dikatakan bahawa sebenarnya ia hanyalah satu penamaan komersial. Mengaitkan keluarga 300 untuk menyamar sebagai 304. Pemubahsuaian ini menghasilkan bahan dengan kos yang lebih rendah, namun mempunyai ketahanan kakisan yang lebih rendah dalam persekitaran yang lebih agresif jika dibandingkan dengan IC304 yang sebenar. Dan peraturan itu yang hampir terpakai untuk segala-galanya dalam hidup boleh digunakan di sini. Bila terlalu murah, pasti ada sesuatu yang tidak kena. Maksudnya, harga yang terlalu murah untuk dipercayai hampir selalu bermaksud kualiti yang rendah. Dan ia tidak terhenti di situ sahaja. Dalam beberapa aloi nikel rendah, tembaga ditambah dalam kadar yang mungkin tinggi untuk menyesuaikan sifat bagi bahan dan peralatan yang bersentuhan dengan makanan. Di Brazil, resolusi RDC nomor 20 oleh Anvisa menetapkan hab dan bahan logam ini tidak boleh mengandungi lebih daripada 1% kekotoran yang terdiri daripada plumbum, arsenik, kadmium, merkuri, antimoni dan tembaga yang diambil secara keseluruhan, dan had individu untuk arsenik, merkuri dan plumbum tidak boleh melebihi 0.01%. Oleh kerana Sudo 304 mempunyai kandungan tembaga yang agak tinggi, ini menimbulkan amaran tambahan untuk kegunaan makanan. Dan sekiranya ragu-ragu, minta laporan makmal dan elakkan penggunaan pada aplikasi kritikal. Tapi timbul persoalan, saya dah beli keluli tahan karat tapi sudah muncul karat. Apa yang perlu dilakukan secara praktikal? Pertama sekali,
Cuba buang pencemaran di permukaan dengan pembersihan yang betul, deterjen neutral, air suam dan span yang tidak kasar. Sentiasa ikut arah kemasan, elakkan menggunakan sabut besi. Ia akan meninggalkan zarah besi bebas dan memburukkan lagi keadaan. Selepas itu, jika perlu, gunakan bahan pasivasi khas untuk keluli tahan karat berasaskan asid nitrik. Sentiasa ikut arahan pengeluar untuk memulihkan lapisan pasif. Jika bahagian itu cepat menjadi kotor semula, terutamanya dengan lubang-lubang kecil, semak semula persekitaran seperti kehadiran klorida atau penggunaan produk pembersih. Dan hubungi pembekal, minta sijil komposisi kimia. Dan jika komposisi menunjukkan siri 200 tetapi dijual sebagai 304, Anda mempunyai asas teknikal untuk menuntut penggantian. Pada akhirnya, apabila keluli tahan karat berkarat, tidak semestinya boleh dikatakan ia palsu, tetapi kebarangkalian itu meningkat apabila aplikasinya memang lazim bagi keluli 304. Penyelenggaraan sudah betul, tetapi masih muncul lubang kecil dan kesan kotoran yang berterusan. Perbezaan reka bentuk antara keluli 304 dan kebanyakan siri 200 menerangkan mengapa 304 palsu lebih mudah terjejas. Dan kuncinya ialah menggabungkan reka bentuk yang baik dan pemilihan grade yang betul untuk persekitaran, kemasan yang sesuai, pembersihan yang betul, dan yang paling penting, pengesahan penamaan grade dan komposisi sebelum pembelian. Dengan langkah berjaga-jaga ini, keluli tahan karat kembali menjadi seperti yang disampaikan oleh sains. Bahan yang tahan lama, bersih, dan tahan kakisan untuk kegunaan harian. Jika Anda telah menonton sehingga ke sini dan menyukai video ini, jangan lupa untuk melanggan. Jika belum berbuat demikian, tekan butang suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dan jika Anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan agar Anda diingati dalam video-video kami. Dan jika Anda ingin mengetahui lebih banyak maklumat relevan dan teknikal tentang keluli tahan karat, halakan telefon bimbit anda ke kod QR di skrin ini atau klik pautan di dalam keterangan video. Mereka akan membawa Anda ke laman web khusus tentang keluli tahan karat yang menjadi sumber inspirasi dan maklumat untuk video ini. Di dalamnya, Anda akan menemui banyak maklumat teknikal yang relevan untuk mengelakkan Anda menghadapi masalah dengan keluli tahan karat Anda. Dan adakah Anda pernah mempunyai sebarang bahagian keluli tahan karat yang berkarat? Tahukah anda bahawa mungkin anda telah membeli bahan yang tidak mengikut spesifikasi? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Saya ingin tahu. Di sebelah sini. Ada dua pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan meneroka rasa ingin tahu anda. Dan jika anda ingin menyokong kami, sila tekan butang suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran ini. Itulah dia pencinta kejuruteraan. Salam mesra dan jumpa lagi dalam video seterusnya.